Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi masakan rumahan lagi. Nah, berikut merupakan bahan yang saya gunakan, iaitu yang pertama ada bawang merah, kemudian bawang putih. Saya juga menggunakan 1 batang serai, sedikit kunyit. Ni kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau saya memang lebih suka letaklah sebab sihat. Kemudian halia dan juga cili yang banyak. Lalu sebagai tambahan di sini saya ada petai. Kerana sekarang lagi musim petai, jadi saya nak masak petai jugalah. Buat tambah-tambah, dan juga ni ada daun sop dan daun bawang. Kalau tak nak letak pun tak apa, kebetulan ada dalam peti. Dan juga ni bahan utama kita, iaitu daging ayam. Oleh kerana daging ayam tu terlalu besar, jadi saya nak potong-potong menjadi lebih sedang lagi saiznya. Nah, cuba teka kira-kira kita nak masak apa hari ni. Baiklah, ni ayam ni saya akan cuci sekali lagi. Sebab tadi saya ada perah limau dan juga tabur sedikit tepung gandum supaya untuk hilang hanyir. Kemudian ayam tersebut saya nak goreng. Tapi sebelum tu saya nak tambahkan garam sedikit, penyedap rasa atau MSG. Ni bagi yang guna, yang tak guna boleh skip, dan juga serbuk kunyit. Lalu kita gaul ratalah bagi sebati. Jadi saya kalau goreng ayam tu jarang kosong ataupun goreng terus. Mesti saya letak bumbu sedikit lah bagi rasa. Kemudian macam biasalah kita goreng ayam tersebut, tapi jangan sampai terlalu garing. Masak sedang-sedang saja. Kalau garing sangat nanti tak sedap, keras. Jangan lupa dibolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Nah, jadi sebenarnya menu kita pada hari ini adalah ayam masak sambal hijau campur petai. Nah, siapa yang suka menu satu ni? Ini merupakan salah satu menu kesukaan saya. Lagi-lagi kalau campur petai, mau tambah 2-3 pinggan. Dan untuk bahan-bahan tadi tu pula saya nak kisar sehingga lumat. Jika misalnya tak nak kisar, nak tumbuk pun boleh. Ni kita masukkan air sedikit bagi memudahkan proses mengisar. Dengan menggunakan minyak yang sama tapi cuma dikurangkan sedikit, saya nak tumis bahan-bahan tersebut macam serai dan juga bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kita tumislah sampai jiran kiri kanan depan belakang bau, dan kita punya bahan tumisan ini pecah minyak. Sambil tu jangan lupa untuk masukkan garam sesuai selera. Di sini juga saya menggunakan sedikit penyedap rasa atau MSG. Ini bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Kemudian saya juga tambahkan sedikit gula melaka. Kalau nak ganti gula putih pun tak jadi masalah sama sekali. Nak lebih sihat boleh guna gula O atau stevia. Kemudian kalau dah pecah minyak, bolehlah masukkan kita punya daging ayam yang telah kita goreng tadi tu. Kemudian kita gaul rata bagi sebati semuanya. Ni kalau nak letak air dah boleh letak air lah. Kalau tak nak letak air pun tak apa, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini harumnya semerbak satu rumah. Oh ya, saya lupa nak tambah satu lagi bahan, iaitu asam keping. Dan last sekali kita nak tambahkan petai dan juga daun bawang dan daun sop. Daun bawang dan daun sop tu kalau anda tak nak tambah pun tak apa, sebab kebetulan saya memang nak habiskan stok yang ada dekat peti ais. Ni kita tengah gaul-gaul rata lah. Jika misalnya dah mendidih kuat, siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup simple, bahan yang digunakan juga bahan asas yang biasa di dekat rumah, dan rasanya juga sangatlah sedap. Jadi kalau nak tahu sedap tak sedap, kena tak kena dengan tekak, kenalah cuba sendiri rumah kan, dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekak anda. Jadi macam biasalah, kalau anda suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka juga dapat mengetahui tentang resepi yang satu ini, dan jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. Jumpa lagi next video guys, bye bye.